Salam sejahtera dan selamat kembali ke Rakan Grab episod kedua. Saya Shana. Dan saya Syam. Hari ni kita nak cerita tentang apa, Shana? Ada 4 topik kita nak sembang. Okey. Satu adalah SPS per keso. Kedua adalah isu hangat sekarang ni. Okey. Isu cash out. Oops. Dan yang pastinya ada berita yang sangat menggemparkan kita, yang mana kerjasama ataupun kolaborasi antara Grab dan Pharma. Dan ketiga? Ketiga bukan, keempat lah. Yang keempat tu macam biasalah kita ingatkan kepada semua kod AH. Jangan lupa bang, akak. Penat kita orang ingatkan. Banyak kali kita ingat ni. Okey, saya ada satu soalan ni. Rakan pemandu dekat luar sana yang tengah menonton kita ni. Apakah itu Shrix? Saya pun tak tahu, Shana. Okey, Shrix ni adalah insentif bonus yang boleh manfaatkan tempoh you online. Setiap Shrix ada 3 jam. 3 jam ni anda akan dibayar mengikut kadar anda mengekalkan status online. Wow, menarik. Ya. Untuk book Shrix melalui Booking Planner setiap hari Jumaat untuk minggu seterusnya. Dan kami mengalu-ngalukan rakan pemandu di luar sana untuk cuba Shrix insentif ni sebab kami ingin dapat feedback anda. So letakkan feedback anda dekat ruangan komen di video ini. Betul tu. Baiklah Shana, kita teruskan dengan berita pertama kita. Okey, berita pertama kita, SPS per keso daftar sekarang. Kota bantuan kerajaan SPS Gig telah pun tamat ataupun telah pun penuh. So saya tak payah register lah. Tak perlu pun. Tipu. Yang mana pendaftaran ini wajib untuk semua. Bukan tak boleh tangguh. Wajib kerana di bawah Akta 2017 pendaftaran perkeso SPS masih wajib untuk semua rakan pemandu dan rakan penghantar. Kegagalan berbuat demikian, anda boleh didenda sehingga RM10,000, dipenjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Macam mana nak daftar ni? 3 langkah mudah untuk daftar SPS Perkeso ni. Pertama, portal Matrix Perkeso secara dalam talian. Kedua, aplikasi Mudah Ahli Perkeso. Dan ketiga, mudah je, pejabat je lah. Walk-in saja. Okey. Shana tahu tak, dengan adanya benda ni, sangat berita gembira kali ini, di mana Grab menawarkan bayaran balik untuk caruman khas pada tahun ini. So, kalau saya ni ultimate, apa yang saya dapat Ultimate, anda layak untuk menerima sehingga RM70 dan manakala dia yang lain akan layak menerima sehingga RM20. Macam mana nak dapatkan? Mudah. Bayaran balik akan dikreditkan di cash wallet anda dengan syarat pengesahan pendaftaran daripada pihak Perkeso. So, kena daftar sekarang lah. Boleh juga, tapi kalau rasa macam sangsi, tak faham apa benda ni, jangan risau. Kami menjemput anda ke acara khas bersama Perkeso dan KWSP yang berlangsung pada 17 Oktober ini pada jam 10 pagi hingga jam 12 tengah hari. Dekat mana ni? Macam biasalah, GDC Axis Petaling Jaya. Okey, ada customer service counter tak? I tak nak pergi buat sendiri ya. Mestilah Shana. Dekat sana, staf-staf akan sedia membantu anda. Untuk dapatkan link pendaftaran, boleh rujuk dekat deskripsi di bawah. Okey, Syam, isu hangat ni. Siapa? Isu cash out, Syam. Oops. So, isu cash out ni, kita baru-baru ni kita ada buat penambahbaikan untuk sistem pengeluaran cash out kita. Bila? 4 Oktober yang lalu. Okey. And same time, kita ada isu cash out. Ada gangguan teknikal dari rakan perbankan kita. Alamak. So, what happened was, rakan Grab kita memang ada isu untuk keluarkan wang mereka. Okey. Dan menjadi apa? Status dia pending lagi. So, Grab tengah memantau isu ni dengan teliti. Driver dapat notification tak? Ada. Kita ada bagi. Itu penting. So,
kita kena as a rakan Grab, right? Kita kena tengok notifikasi dari semasa ke semasa lah. Faham. So dengan ni kami memohon maaf dan kami menghargai kesabaran anda. Betul, Shana. Baiklah, kita beralih seterusnya, berita yang saya rasa menggemparkan kita, yang mana kerjasama Grab dan Fama, iaitu ini salah satu perkembangan positif yang saya boleh katakan, yang mana dilaporkan dekat Malay Mail News. Menarik. Yang mana Grab telah mengukuhkan lagi kerjasama dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama untuk lebih ramai peniaga pasar tani ke platform digital. So, sekarang ni pertanian akan pergi digital lah. Possible begitu. Yang mana seramai 18 peniaga daripada pasar tani kekal Putrajaya menyertai GrabMart dan GrabFood. So berapa ramai yang daftar ni? Untuk maklumat Shana, sejak 2023 yang mana kita telah berjaya hampir keseluruhan 300 peniaga dari lebih 30 lokasi pasar tani di seluruh negara. Bukan itu saja Shana, yang mana Grab telah melancarkan incubator project di Johor Bahru. Apa tu pasal incubator tu? Yang mana sebenarnya kita melatih para peniaga dengan kemahiran digital melalui program Grab Masterclass. So, you akan train saya jadi macam mana nak guna teknologi? Betul tu Shana. Dan tahu tak Shana, impactnya lebih banyak pasar tani dan lebih banyaklah peluang pesanan. Dan rakan pemandu dan rakan penghantar akan dapat banyak pendapatan lebih. So kita boleh book melalui GrabFood and GrabMart. Betul. All the fresh vegetable lah. Betul tu Shana. Baiklah, kita beralih ke news seterusnya. Shana teruskan. Saya nak sakit kepala ni. Kenapa Shana? Dah 2 kali dan banyak kali kita dah buat peringatan pasal kod AH ni. Betul Shana. Kita bukan saja kita maklumkan dalam news sebelum ni, tapi kita maklumkan juga di dalam notifikasi driver. Dan driver lah, betul lah. Ada juga driver tak nak juga nak pergi buat declaration dekat JPJ. Betul tu Shana. Tapi apa impactnya sebenarnya? Impact je senang. Kalau nak buat renewal untuk cukai jalan ke atau EVP pada masa yang akan datang, tak boleh. Maksudnya renew cukai jalan tak boleh lah. Macam nak tengok? Okey, senang saja. You boleh pergi check dekat cukai jalan, ada kod tak? AB atau AD? Lah, senang je lah. Lepas tu, you boleh pergi dekat JPJ untuk buat pertukaran pergi AH. Senang lah. Okay, so diorang hanya datang terus ke JPJ berdekatan lah kan? Betul tak? Okay, Syam, saya ada satu soalan ni. Aduh, nak tanya lagi. EVP tak boleh renew. Cukai jalan tak boleh renew. Kalau saya still degil tak nak buat renewal, bukan renewal, declaration, apa yang akan berlaku? Impact pada road tax lah, macam nak cakap tadi. So saman tak kena kan? Saman sekali lah Okay. Baiklah Shana, saya rasa itu je lah berita kita kali ni. Apa lagi perkongsian lagi? Tak ada dah kan? Ada. Kalau kita nak tahu butiran ataupun maklumat terkini pasal AH, tolong klik pautan dekat bawah description box ni. Peringatan sekali lagi. Ingat. Jangan lupa tu. Betul. Baiklah Shana, rasanya itu saja perkongsian kita kali ini. Jika anda mendapati video ni benefit for you, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas episod yang akan datang. Okey, baiklah, saya Syam. Saya Shana. Pandu cermat, jiwa selamat. Jumpa lagi. Bye-bye.